kalau geng yang minat pokok ni, pokok indoor ni memang ketak kepala. Tengok daun ni nampak. Tuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cuti dah nak habis dah noh. Jadi kena kemas-kemas sikitlah. Ni nampak tak, kita antara kita duduk menebah hari ni. Ni kenal tak pokok apa ni? Ni pokok teja noh. Nampak pokok teja. Oh, dia punya daun ni dia bau wangi noh. Selalu orang guna untuk mandian, lepas bersalin pun ada noh orang guna noh. Kalau yang ni pula saya duk tengok selalu konten Cucu Adam, dia kata ni pokok katarak noh, bagus untuk mata, untuk rawatan mata noh. Yang mana kena katarak tu. Nampak tak ni? Oh, yang ni pun tak salah saya pokok herba juga noh. Tapi selalu orang tanam buat hiasan ni nak. Nampak? Tu dia. Oh ni tengok ni. Oh ni, kenal tak ni? Kenal tak tuan-tuan? Oh, dia buah dia. Allah, jatuh dah. Nampak? Ni mahkota dewa noh. Nampak tak? Nampak tu. Mahkota dewa ni anak pokok dia ni. Banyak tu. Ni banyak ni buah mahkota dewa nampak ni. Oh, tumbuh subuk daun hutan ni lah. Ni kalau tak salah saya hak ni tongkat hitam ke? Bukan ke? Ni buluh kuning tuan-tuan nampak tak? Depa kata buluh kuning ni pun banyak khasiat dia noh, tapi saya tak tahu nak cerita lagi khasiat dia lagu mana noh. Jadi siapa tahu boleh tolong cerita noh, insya-Allah kita akan kongsikan bersama-sama. Ni dia. Kalau yang ni tuan-tuan jangan buat main-main noh. Jangan buat pasal ni. Ni daun dia berbulu ke tak ni? Dia ada buah warna kuning-kuning gitu noh, berbulu noh. Ni kalau kena memang gatai tak tahu nak abang lah. Kalau daun yang macam pokok nyok nampak ni. Dia macam daun nyok ni nampak. Tu dia. Ni dikenali sebagai pinang puyuh noh ataupun pokok lembar. Ni banyak khasiat ni noh. Nampak ni. Dia ada buah. Selalu orang makan buah dia buah ni. Kalau ada buah boleh makan, nampak. Buah tak ada lagi nampak dah. Muda lagi. Dia. Dulu kecil-kecil depa duk bahan saya kata saya duk makan tek kambing noh sampai tua depa duk kata aku tu duk gelak sampai hari ni lah. Rupanya buah ni lah. Nama pokok ni senduduk bulu noh. Banyak khasiat ni nampak buah dia ni. Buah dia ni nampak hitam macam ni. Nampak. Nampak. Tu dia tu. Daun macam daun nyok ni. Ni tapi batang dia berduri lagu tu. Nampak? Batang dia berduri. Berduri macam tu noh. Rapat-rapat duri dia tu noh. Ni kalau tak salah saya sama ada pokok salak ataupun pokok kelubi noh. Nampak? Yang ni ke orang panggil sirih hutan lah. Tapi dia tak ada urat noh. Dia ada bulu je nampak? Tu dia. Tapi kalau orang yang minat pokok tengok ni ketak kepala ni nampak? Tu dia tengok ni. Tu. Memang ketak kepala. Bukan tu atas tu banyak lagi kita ni. Daun ni tu. Subhanallah tu. Sak tapak tangan dekat tu. Tu dia. Pokok ni. Apa nama tak tahu. Memang selalu orang tanam untuk indoor lah tu. Tu. Subhanallah. Malaysia tu. Tu. Naik batas tu. Cukup dulu nah. Kita sembang-sembang nah. InsyaAllah ada masa kita akan sambung lagi nah. Okey, sekadar tu dulu. Bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.